Subscribe saluran YouTube kami, ikuti Facebook kami, melawat laman web kami. Video presentation. Ini akan menunjukkan bagaimana mengaktifkan modul SSD anda. Setelah anda telah mengubahnya menjadi versi terbaru 7.6.2, anda boleh teruskan ke SSD. Mulakan SSD sekarang. Masukkan tarikh efektif anda. Klik pada Next. Masukkan nombor teks perniagaan anda atau nombor teks perkhidmatan anda. Contohnya B1018-082-200-200. Klik pada Next. Sistem akan membantu anda membuat kredit semua akaun jualan dan gantian jualan. Jangan mengubah apa-apa di sini. Klik pada Next. Sila menetapkan jualan-jualan anda. Contohnya, jualan-jualan syarikat anda adalah 10%, maka anda boleh tetap sebagai ST dan jika syarikat anda terhadap gantian jualan, anda boleh mengubahnya menjadi SV. Sekarang, mari kita klik pada Selesai. Setelah selesai, anda diperlukan untuk mengupload ke dalam sistem. Seterusnya, saya akan menunjukkan kepada anda bagaimana mengubah nombor SSD anda. Mari kita teruskan mencari profil syarikat. Kopi nombor teks jualan anda. Pergi ke header laporan. Anda boleh menggantikan nombor GST atau anda boleh memasukkan nombor GST, nombor SSD. Selepas selesai, klik di Save. Sekarang, mari kita perlihatkan salah satu penghantaran anda. Pergi ke Pelihatan, pilih salah satu format SSD, misalnya SSD 1. Seperti yang anda lihat, nombor SSD akan muncul di dalam header laporan. Dalam format ni, sistem akan menunjukkan semua nombor yang ditolak, jumlah nombor dan nombor yang ditolak. Anda juga boleh menghubungi situs web kami sql.com.my. Klik pada download sekarang. Di situs web ini, kami mempunyai tutorial video untuk mengajar anda bagaimana mengubah format penerangan tekstil anda menjadi format penerangan SSD. Mari kita periksa. Kami juga mempunyai banyak format SSD yang siap dihantar. Berlangganan saluran YouTube kami, ikuti Facebook kami, melawat situs web kami.